Hai guys, hari ini kita nak buat review lampu LED yang kita baru beli lah. Okey. Ni korang boleh agak ah. Ini lampu ni selalunya orang main ikan arwana, ikan cana. Tapi kita nak letak dekat ikan gapi. Okey, yang kita pegang ni saiz dia 4 kaki panjang lah. Okey. So jom. Kita tak payah cakap banyak guys. Kita buat tidak unboxing terus. Ini lampu LED ni selalu geng arwana memang pakai ya. Duanya cover kotak dia pun dah plastik, memang tebal. Okay, kita unboxing dulu nampak. Brand Betas brand Betas ni. Okay. Kalau korang nak order, boleh order dengan kita juga kita ada saiz 2 kaki dengan 3 kaki, 4 kaki, 6 kaki panjang ni pun ada. Nanti kita try. Okay. Biasalah tadi hujan. Oi, lawa guys. Korang tengok Tu, nampak sikit, laju sikit tu. Buka dulu. Untuk lampu LED ni, dia ada function, ada timer. Lepas tu dia ada apa? Dia boleh adjust warna banyak Cahaya dia jangan cakap Memang betul-betul lawa guys. Tu. Terbalik pula guys. Ui. Jom buka lagi. Dia punya packaging memang lah guys. Dapat multi color LED booster tu 33 watt, panjang dia 4 kaki lebar. Dia boleh rendam dalam air. Tu nampak tu. Untuk bagi naik warna ikan guys. Kalau korang tengok ni dia punya box dalam dia. Tu. Ni dia macam apa macam pipe tu. Sebab dia kaca tau. Dia punya ni dia punya clip Okey, clip korang boleh tengok. Okey, ini dia punya switch dia semua. Dia punya switch panel dia. Okey. Ni pakai 2 pin. Kita tarik keluar dulu. Okey, korang boleh tengok ini betul-betul kita pun wire dia pun dah tebal guys. Korang tengok Okey, kita buat keluar tu. Gila guys. Korang tengok tu. Nampak dia zoom muka kita pula. Kita tarik buat keluar tu. Siap ada kabus lagi Polystyrene betul-betul panjang kan. Korang boleh tengok dah macam pedang ni dia punya kotak dia. Elok guys. Memang elok nanti kita try pasang dekat ikan laga ke, ikan gapi ke, ikan murah-murah boleh pakai lampu ni. Dia bukan ikan mahal. Tapi kita pakai dekat ikan murah nampak. Dia punya apa ni? Cover ni cermin kaca tau. Okey, cermin kaca Polystyrene. Kita unboxing lagi. Dia punya lampu ni korang boleh tenggelam, letak dalam aquarium, masuk dalam air boleh, nak letak bagi atas pun boleh. Okey. Kita tarik wajah dulu. Okey, korang buka lah. Panjang dia lebih kurang 1 meter. Guys, kalau korang nak order, boleh order dengan kita lah. Nak saiz 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, 6 kaki pun ada. Aquarium 2 kaki kan. Tapi harga dia berdentung juga. Ni korang boleh adjust warna dia semua kat sini Okay, boleh adjust dekat sini. Dia punya 33 watt Okay, jom. Tak payah cakap banyak. Jom kita on elektrik dia dulu guys. Kita pakai elektrik situ Ni korang jangan terkejut. Kita dah tengok lawa gila. Dah macam silau gila tu. Dia punya lampu dia memang terang guys. Korang tengok kita contoh tu. Betul lah. Korang nampak tak? Tu. Kita punya beta terlalu cerah cahaya dia nanti kita guna kamera lain. Okay. Kita try switch. Dia boleh adjust warna Dia banyak warna hijau ada. Dia ada warna merah. Okay. Nampak? Dia boleh adjust warna guys.
nak terang. Okay, dia ada warna biru. Nak biru pekat boleh. Nak biru, tak nak biru sangat boleh. Tu. Nampak? Dia boleh adjust warna Okay. Ni kita offkan dia. Weh, dia boleh main warna lah guys. Patutlah orang beli ikat arwana sebagai ni guys. Tu. Nampak dia boleh merah tau. Korang boleh adjust dekat dia punya switch. Okay, nanti kita pasang dekat kita punya ekor ikan gapi. Let's go. Tak nampak sangat lah guys. Ada kat ujung tu. Nanti kita buat video lain guys. Nanti kita pakai handphone lah. Ni pakai wire. Okay, nanti kita sambung lagi guys. Thank you.